apa yang menyebabkan emas melonjak sebegitu tinggi dalam jangka masa yang sangat pendek. Dan antara sebabnya adalah polisi-polisi yang diumum dan dilaksanakan oleh Presiden di Amerika Syarikat, di mana sekejap kita boleh lihat dia isytiharkan tarif, tiba-tiba dia tarik tarif, dan tiba-tiba dia 2 kali gandakan tarif. Dan apabila ini berlaku, ini boleh menyebabkan ketidaktentuan hala tuju ekonomi. Dan apabila tiada hala tuju yang jelas untuk ekonomi, ramai dah start cuak, ramai dah start risau. Dan pasal itu kita boleh lihat pasaran saham makin lama makin merudum untuk tahun ini. Dan selain daripada itu, Bitcoin pun merudum. Dan di mana duit itu dilabur? Di dalam emas. Sejujurnya sekarang ini agak menarik untuk siapa-siapa nak start melabur. Tetapi saya tahu ramai terpaksa hutang untuk meraihkan hari raya dan ramai terpaksa bayar hutang masing-masing. Tetapi kalau kita ada ilmu untuk menguruskan wang dan apabila kita berdisiplin dan mengambil langkah-langkah yang bijak dengan wang kita, ini membolehkan kita bukan saja membayar balik hutang tetapi membolehkan kita menabung sedikit duit. Dan jika kamu nak belajar sedikit tentang bagaimana nak uruskan wang dan menabung, saya telah tulis buku ini di mana saya telah tulis the step by step bagaimana kamu boleh start dari kosong. Dan kalau kamu nak dapatkan buku ini, sila klik kad yellow bag.